Selama ini, pasukan lain dalam Liga Super boleh dikatakan agak mustahil untuk curi mata daripada JDT. Namun dalam perlawanan dengan Terengganu, satu sejarah kecil tercipta dalam saingan Liga Super. Segalanya nampak seperti biasa pada awalnya. Harimau Selatan tidak menunggu lama untuk mengaum. Minit ke-23, Bergson da Silva membuktikan kenapa dia adalah penyerang berbisa dengan gol pembukaan. Stadium bergema, JDT mendahului. Tapi sang penyu datang bukan untuk menyerah kalah. Minit ke-36, Sony Pansanbe mengejutkan seluruh stadium. Satu penyelesaian tenang yang mengikat kedudukan 1-1 sebelum tamat babak pertama. Separuh masa kedua, ia adalah ujian mental buat Terengganu. JDT melancarkan serangan bertali arus menerusi Bergson dan Syahmi Safari. Malah, Ajdin Mujagic dimasukkan untuk membunuh perlawanan. Namun, Rahadiazli Rahalim berdiri teguh sebagai tembok terakhir sang penyu. Terengganu hampir melakukan kejutan terbesar di hujung perlawanan menerusi serangan balas. Namun keputusan 1-1 kekal sehingga whistle penamat. Keputusan yang cukup luar biasa. Akhirnya setelah sekian lama, ada juga pasukan yang berjaya mencuri mata daripada JDT dalam saingan Liga Super musim ini. Menariknya, ia berlaku ketika JDT sudah pun sah bergelar juara Liga. Adakah ini tanda persaingan musim depan akan lebih terbuka? Atau ini hanyalah satu ihsan daripada sang juara?